5 dinar ni saya beli 8,000 lebih. Hari ni kalau saya jual, saya dapat untung bersih 4,000 lebih. Jadi saya tak jual pun. Maksudnya saya kekal kaya dengan nilai dengan emas saya ni. Sebab ramai yang tanya kenapa dah untung tak jual. Buat apa nak jual tuan-puan? Sebab kalau saya jual dapat duit, saya habiskan simpanan. Tak jadi nak pergi umrah sebab saya niatkan emas 5 dinar ni nak pergi umrah. Jadi selagi belum capai matlamat, saya takkan jual. Ada yang cakap tukarlah kepada ASB, kan berbaloi setiap tahun dapat dividen. Emas tak ada dividen. Tapi sepatutnya bagi tuan-puan yang ada ASB, dividen tu tukar dalam bentuk aset yang macam ni. Tukar duit kertas kepada aset yang lebih bernilai yang macam ni. Kalau tak guna dalam masa terdekat. Sebab ASB bagus, tapi untuk jangka pendek. Jangka panjang 2 tahun ke atas, emas yang macam ni lebih berbaloi. Sebab emas yang macam ni dia mengekalkan kuasa beli. Duit dalam ASB nilai dia makin kecil walaupun setiap tahun dapat dividen. Jadi siapa yang ada duit lebih dalam RM13,000 tak guna dalam masa terdekat, ASB ke dalam tabung haji ke, tak guna dalam masa 2 tahun ni, tukarkan dalam bentuk 5 dinar supaya nilai 5 dinar ni makin lama makin mahal nanti. Jadi cara lebih mudah nak dapatkan 5 dinar ni menabung dekat Ecomas Gap. Register percuma dan boleh mula dengan senilai 100, boleh hubungi saya bantu sebaiknya.